semua, saya Alin, 25 tahun. So dulu saya punya background, saya seorang penerbit rancangan di sebuah stesen radio. Kenapa saya buat keputusan untuk full time dekat BE? Pertama sekali, saya mula BE ni dengan produk yang membuatkan saya percaya disebabkan saya pakai Alora Pen sahaja dulu. Period pen saya semakin baik dan saya dah tak ada krem yang teruk. Sembelit saya pun semakin baik. So saya share dulu dengan kawan-kawan saya. Saya share dengan kalangan mak-mak, dengan kawan-kawan office saya. Titik tu bermula di situlah. Saya share saja, share. Lepas tu saya jadi ambassador. Diorang dapat manfaat tu, saya pun dapat income. So dan income tu hampir sama dengan income saya kerja kat radio. Sedangkan saya buat part time, 6 bulan saya terbakar disebabkan first saya pergi BE camp lah. Kedua yang membuatkan saya setuju adalah bila saya dah pergi weekly meeting, saya dapat rasa vibe dekat BE ni luar biasa. Culture dekat BE ni sangat-sangat positif, friendly. Lepas tu kita rasa jadi orang-orang yang dihargai dan orang-orang yang kita jadi diri kita sendiri tau. So sangat-sangat best. So saya macam okay, pergi BE camp lagi terbakar rupanya. Lagi best dan saya belajar tentang impian. So kat situlah saya bina impian yang besar sebab saya tengok orang-orang sekeliling saya berimpian besar. So saya tak malu lah sebab kita berada di golongan orang-orang yang support kita. Saya tak sangka bila saya buat BE secara part time sahaja, bulan ke-6 saya dapat triple income daripada kerja hakiki saya punya gaji. Gaji dekat BE 3 kali ganda. Bonus Lepas tu saya cakap lain macam, dan bonus tu saya pakai untuk pergi umrah bersama mak ayah saya. Lepas tu saya macam Masya Allah, Allah izinkan kan. Dan sebenarnya umrah tu ada dalam dream board yang saya buat waktu pergi BE camp. Alhamdulillah juga seusia saya 24 tahun, Allah izinkan atas restu ibu dan bapa saya dapat beli rumah. Saya tak jadi RCCA lagi, tapi saya dah dapat beli rumah sebab mungkin hari-hari kita tengok dream board kita tu dan hari-hari kita dalam golongan orang yang positif dan orang yang berjaya. Aura tu akan sampai dan kita menjadi orang yang berjaya juga sebab kita nak berjaya dan orang-orang sekeliling kita tu support kita kan. BE first income dia unlimited. Lepas tu you berhak impian apa yang you nak. Alin bukan orang yang senang tau. Papa Alin seorang pemandu teksi dan ibu Alin mengasuh anak orang. Bila Alin tengok BE ni adalah satu platform yang Alin boleh berjaya dengan cepat untuk bagi dorang duit, and dalam masa yang sama Alin boleh berjaya tanpa susahkan dorang. Yang ketiga, Alin tahu benda ni ada cabaran dia, tapi Alin sahut sebab kat sini ada mentorship yang boleh guide Alin sampai Alin berjaya. Alin tak seorang-seorang. Dapat income, BE bayarkan rumah, bayarkan kereta, bayarkan semua. 9 bonus tu dan dapat pergi travel. That's why lah I choose BE. Kata-kata Alin untuk Gen Z yang kat luar sana, first, kalau you guys adalah seorang yang memang orang yang rajin, you memang suka cari kerja, buat 2 sampai 3 kerja nak cukupkan income commitment you, actually you adalah orang yang sedang mencari tempat yang betul. Sebenarnya BE International adalah tempat yang betul. You kena rajin di tempat yang betul, barulah you dapat keberhasilan 4 ni tau. Pertama sekali, kesihatan. Kita nak berjaya macam mana pun, sihat baru kita boleh pergi kerja. So you nak jaga kesihatan daripada muda sampai ke tua. Nak kebebasan masa. You nak ada masa dengan diri you, masa dengan keluarga, masa dengan hobi dan bakat you. Ketiga, you perlukan kebebasan wang. You nak selesaikan hutang you, commitment you everyday, belanja, you punya skincare, everything you boleh dapat dekat sini. Dan yang last sekali, you dapat tingkatkan potensi diri you, keyakinan you bercakap, skill komunikasi you punya ilmu. So 4 ni you dapat kat BE International. Dekat luar you kena cari satu persatu, semua you dapat hanya RM60 sahaja.